Jujur kau ya, tadi aku dengar ya nak pergi jumpa Syamimi. Lepas 15 minit aku duduk tunggu-tunggu. Sashimi bang, sashimi. Sashimi tu bahasa Jepun. Maksud dia irisan-irisan nipis ikan, kadang-kadang letak sotong. Sotong yang merah-merah dekat sushi tu takun nigiri. Tapi kebanyakannya ikan lah. Ikan salmon, ikan tuna, yellowtail. Senang cerita, sashimi tu ikan mentah Jepun. Dan dia tak ada nasi. Maksudku nasi Jepun lah. Kita panggil vinegar rice, nasi yang ada cuka. Nasi Jepun ni weh, serius aku cakap, mereka letak cuka. Cuka kan tinggi dengan acetic acid, betul? Ni yang best pasal cuka ni. Kau tahu tak, bila cuka letak dalam nasi, asid cuka tu dapat memperlahankan pencernaan karbohidrat nasi tu tahan dalam perut, dalam usus. Maksudnya kalau slow digestion, darah gula dalam darah lepas makan nasi mestilah terkawal. Kiranya baguslah untuk orang kecil manis yang suka makan nasi, kan? Cakap sembrono ke? Memang ada kajian dan systemic review meta-analysis of clinical trial berkaitan dengan vinegar consumption untuk postprandial glucose. Maksudnya kesan cuka pada peningkatan gula, parah gula lepas makan rendah weh. Itulah bilang compare glycemic index nasi biasa 70 sampai 89, betul Tapi nasi yang dibuat sushi oleh orang Jepun dicampur dengan cuka itu sendiri akan mengurangkan 20 sampai 40% glycemic index untuk nasi tersebut. Dia tak cerdik dia. Dan korang pun tahu kan, cuka adalah makanan ataupun lauk kegemaran Nabi. Nabi dia cakap dah, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sekarang saya dah tunjuk kebaikan cuka untuk rendahkan gula dalam darah. Dia bagus untuk blood flow. Memang patutlah orang Jepun ni paling banyak penduduk umur 100 tahun ke atas. Tengok data, Japan paling atas, penduduk umur 65 tahun ke atas paling ramai di dunia. Yang mana 100,000 rakyat Jepun semuanya centenarians. Centenarian tu apa? Centenarian tu senang cerita berapa ramai orang ada umur sama macam Tun Mahathir, 100 tahun ke atas. Over 100 years. Tengoklah mereka makan apa. Nasi sushi rendah glycemic index. Obviously bagus untuk kecil manis. Lepas tu tengoklah jenis ikan kat sashimi ni. Ikan salmon memang strong study, tinggi dengan omega 3. Omega 3 bagus untuk cardiovascular outcome, maksudnya untuk jantung, kesihatan salur darah, untuk kesihatan otak. Dan ada juga kajian mengatakan kalau kita ni kerap makan ikan, walaupun kajian ni bukan randomized control trial tetapi observational study, fish consumption dapat kurangkan risiko stroke, darah beku, serangan jantung. Kajian tu tak tengok lagi kebaikan wasabi. Nampak je pedas nak mampu Yes, kuat rasa pungent smell. Tapi ingatlah, wasabi betul ya, bukan rupa macam ni pucat-pucat hijau. Ini bukan wasabi. Yang ni kita panggil horseradish. Natang ni di blend, di paste. Rupa wasabi betul macam ni. Nak tahu apa manfaat wasabi? Ini aku share scientific study Itu kajian randomized control trial melibatkan umur 60 tahun orang tua makan wasabi selama 12 minggu. Working memory, episodic memory semua improve. Kajian weh, bila baca? Kajian lain pula, wasabi dapat improve neurocognitive function amongst middle age, umur 50 tahun ke atas. Again, manfaat otak. So tak reti-reti lagi, tak payah telan brain booster, hampa pi pepak lah wasabi. Maka no wonder lah kenapa Jepun ramai populasi tua yang panjang umur. Tengok apa mereka makan. Oh ni bagus, tetapi obviously mereka terdedah pada cacing. Ni cacing dekat salmon. Semua cacing ni anisakis, roundworm. Salmon dia suka duduk. Cacing tu halus. Ni sekali-sekali pandang, tak nampak cacing, tapi kalau renung nampak tu dia tu. Kalau terus ngap, tak mampu kena anasikiasis. Satu lagi bahaya makan raw. Kau tahu kan, orang Jepun paling banyak kena masalah kanser perut, gastric CA. Kenapa? Orang Jepun ni suka makanan yang masin-masin. Dalam nasi letak garam. Dan memang ada kajian makan garam terlalu banyak meningkatkan risiko kanser perut. Lepas tu makan raw pula meningkatkan risiko infection pada perut. Habis tu kita tak boleh makan sushi ke? Boleh saja. Kerap-kerap lah. Hampa ni memang hantu sushi. Setiap minggu duk balon sushi. Tolonglah, setiap 6 bulan hantaran lah ubat ni. Ubat cacing. Ingatlah, ubat cacing ada 2 jenis. Satu yang suspension, maksudnya liquid. Dan satu lagi jenis tablet. Jangan suka hati balon. Budak-budak yang mana, orang tua yang mana. Ibu hamil jangan ambil, bahaya. Kan aku tak bagi makan, boleh je makan. Tapi bang, tahulah tak makan mentah. Janganlah balik goreng apa hangui minum. Tu kentung.